Hello guys, welcome to Encik Pet Channel. Dalam video kali ni kita nak bawa korang ikut trip pergi MotoGP di Sepang. Jom. Oh. Jumpa lagi. Mana? 3 kali delay daripada pukul 7.20 sampai pukul 10.45. Kita pergi ke KL. Macam tu boleh terus masuk ke? Boleh, perlu isi immigration slip ya dulu lah. Pakai digital boarding pass. Oh, okay. Unless print out your boarding pass physical dekat kiosk machine, baru slip perlu. Boleh masuk lah. Boleh masuk, tak perlu isi itu kertas lah. Okay. Right? Free, naik belon. Pergi ni belum. Cepat. Dapat makanan guys, Asia. Sekarang flight kita delay tau, 3 jam lebih daripada pukul 7 malam. Sekarang kita nak tukar ke 10.45 malam sampai KL, sampai Sepang 12.30 pagi. Tapi dia ada bagi ni makanan. Sekarang ni kita dah belon dah sampai. Jom kita pergi naik belon. Hai KL. Sama. Yes. Jom. Jom kita naik belon sekarang. Itu belon kita guys. Oh ya, mai orang.